Persoalan pertama, betulkah Malaysia lambat untuk melakukan tindakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dihormati sekalian, semalam telah berlangsung mesyuarat khas di Dewan Rakyat di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah pun memberikan penerangan tentang tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat mengenakan tarif timbal balas ke atas semua barangan import ke negara tersebut dan kesannya ke atas ekonomi negara kita Malaysia. Seramai 22 ahli Dewan Rakyat telah pun diberikan peluang untuk membahaskan penerangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut dan pelbagai reaksi telah pun kita saksikan. Antaranya pelbagai komen dan juga pandangan daripada ahli-ahli parlimen, daripada kerajaan dan juga daripada pembangkang. Dan antara yang agak menarik juga ialah komen daripada pembangkang yang mengatakan bahawa negara kita lambat bertindak, Perdana Menteri hanya jalan sana, jalan sini, telefon sana, telefon sini. Perdana Menteri tidak berani sebagaimana kenyataan daripada Perdana Menteri Singapura dan pelbagai andaian-andaian dan juga pandangan-pandangan. Persoalan pertama, betulkah Malaysia lambat untuk melakukan tindakan? Tidak betul. Kalau kita ikuti penerangan daripada Perdana Menteri, pada 4 hari bulan April 2025, iaitu 2 hari setelah pengumuman daripada Presiden Trump, Malaysia, negara kita telah mewujudkan Pusat Tindakan Geoekonomi Negara, NGCC, yang ditubuhkan dan dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan sekretariatnya adalah diterajui oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI. NGCC ini berperanan sebagai platform bersepadu melibatkan pelbagai agensi juga kementerian bagi memantau, menilai dan menyelaraskan tindak balas terhadap perubahan landscape perdagangan global yang ditimbulkan oleh Amerika Syarikat ini. Dan dalam masa sebulan penubuhan NGCC ini, jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 3 kali menunjukkan seriusnya mereka untuk memastikan bahawa negara kita tidak terkesan besar dengan apa yang berlaku dengan kejutan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump.